Asyik nak bergendang. Assalamualaikum dan selamat datang ke NCS 2.0 Podcast. Aku Ipul Ghazi. Aku Izan Rosli. Dan aku bukan Bob Asri. What's up guys, ID Syam in the house. One more time. Kuat sangat Syul. Kali ni bukan NCS 4.0. Satu hilang. Dia kita 3.0 hari ni. 3.0. Alright. Selamat hari kepada korang semua yang sedang mendengar. Kita hilang selama 2 minggu sebab kita ada break. Dan kita tak ada disiplin. Dia bukan dia take a break konon. Tak ada disiplin. Orang lain yang podcast gerak je. SS ada kalender sendiri. Dia ada work year calendar. Yes. Right. Kalau bos rasa tak payah masuk, tak payah masuk. Kita ikut Malaysia punya kalender lah. Kira raya full lah. Malaysia betul lah. tak masuk. Malaysia tak ni ke? 1 week kan? Diorang holiday. Ya ke? Aku tak tahu. Bukan ke? Holiday apa? Raya? Raya. Ya. Tak lah. Siapa yang nak kerja? Tak apa, sekarang aku distracting. Kenapa? Lampu. Ni semua Izan punya kerja. Kalau korang nak tahu kenapa dia bergendang dia tadi, pasal every time kita berbual ataupun ada sound, dia punya lampu dia bergerak. Ya, cuba gendang sikit. Pakcik-pakcik dapat mainan baru. Okay guys, how's your raya man? Wow. How's your raya? Was it good? Macam tak good je. Tapi untuk aku personally, for my take, tahun ni punya raya ada sikit a bit on the low side lah. Pasal apa? Kerja. Satu hari raya, besoknya dah start kerja. Budak-budak dah start sekolah. So dia punya nak cari time untuk jalan raya tu dah macam susah. So by now dah kira dah malas lah. Untuk aku lah. Okay. Aku pula macam, aku rasa as kita grow older, banyak bahasa kes uber nenek-nenek saudara semua dah mati. Meninggal. Dah meninggal. Atuk saudara semua dah meninggal. So like there's lesser house to go. Betul. Jadi the bridge. So dia macam the bridge tu macam kita, and when we grow up kan, dia macam every year for the like what 5-10 years kita akan pergi this house. Kita dah tahu tau this house. Habis kadang macam selalu bila meninggal, kadang kita yang anak-anak tak pergi. Yang macam raya kita tak pergi rumah ni. Oh tak, atuk tu dah tak ada. Tak macam but saudara yang anak-anak dia ada apa, cakap not close, jadi tak pergi. It's always like that. Tapi kau percaya tak, siapa pergi dulu lebih meriah? Meriah pula. Lagi happening lah. Aku tahu kita tengah rekod 1.22 pagi. Agak-agak what? Okay, bapak pergi dulu ke mak pergi dulu? Mana yang lebih? Dol mati dulu lah. Dol mati. Aku rasa aku punya question salah. Dia Dol atau Mina kan? Okay, kalau bapak pergi dulu, tinggal mak. Kalau mak pergi dulu, tinggal bapak apa? Betul. Kalau bapak pergi dulu, tinggal mak, lebih meriah ataupun mak pergi dulu, tinggal bapak, lebih meriah? Dua-dua pergi dulu terus meriah? Actually depends lah. Depends. Dua-dua pergi meriah. Ini kalau kita tanya mak bapak kita jawab, kalau kau pergi dulu lagi meriah. Ni kira kau tanya pasal mak bapak sendiri. Mak bapak sendiri tak boleh tu. Kira dua-dua akan feel same impact lah. Okay, kalau datuk dengan nenek, mana satu pergi dulu? Mana satu? Salah question lagi. Tu lah. Dia tak boleh. Dia kena bapak orang. Mana satu? Tak boleh. Okay, dia datuk, tak kisah mana satu. Okay, kalau datuk pergi dulu dengan nenek apa? Lebih meriah ataupun suasana hari raya tu masih ada, ataupun nenek pergi dulu tinggal datuk? Dia depends. Siapa CPF lebih? Tak lah. Untuk aku, for every family it differs lah. Kalau nenek CPF lebih, nenek pergi dulu meriah. Duit raya kalau lebih. Kalau nenek dah tak ada rumah? Atuk masih ada apa? Atuk pun tak ada rumah? So busy je. Atuk kalau tak ada rumah kat Batam lah. Kau dah melalui. Dah ke laut dah. Dah ke laut. Ya. Okay, untuk aku. Okay. This year raya okay lah. As you grow older, dah lain lah. Dah malas lah. It's more to anak-anak actually. It's for the kids lah. Bukan untuk kita. Pasal kita kadang-kadang kita pergi rumah orang, kadang-kadang tengok muka-muka menyampah pun nyampah juga. Ada dia punya mic stand makin kumur makin bawah. Aku tiba ingat macam bobet.
Dia lendur je. Baru kau tahu kenapa episod Sajat aku tangan taruh macam gitu kan. Okay. Balance, counter balance. Faham. Tahulah Alright. babang crane. Alright. Can. Tapi raya this year untuk aku lain sikit. Pasal first time raya ada kereta. Jadi dia punya feeling dia, rasa macam kesenangan dia, rasa. Kira malam raya tu kau cuci kereta Yes, betul. Kira mat-mat Melayu punya. Betul. Kau pergi Kau cuci Sunli yang Pukul berapa Bangla tu. Aku pergi dalam pukul 11. Dah ribut siapa ramai Syul. Itu apa nama kedai dia? Tu Style Works Yes. Aku was there. Aku last car, Mat. Aku was there. Tapi aku was in the fourth in the queue, and aku happens to be the last car. Dia kata maybe or maybe not sempat. Kira dia tipu kita semua lah. Then aku- Semua orang dia cakap last car. Then aku just leave. Aku just jalan. Last aku pergi Taman Jurong. Maknanya kau pas bayar aku lah. Kira definitely kau pas Tak, aku tak perasan kita kau lah. Habis kalau dia cakap aku last car, tapi dia bidik dia, kau kat belakang. Pasal aku was the last car. Sekali ada satu abang Melayu pergi and ask. Sekali bila dia nak patah balik, aku wind down. Cakap, bang, apa dia cakap? Dia kata maybe your car is the last. Tapi itu pun maybe. Dia kata tak tu sempat tak sempat. Pasal Yang dia tu- apa dia- kereta putih Bukan? Aku rasa Tak apa, korang dua bawa pasal kereta. Aku keluar dulu isap rokok. Cuci kereta dia pasal. Padahal point tu tak penting. Korang dah berbual je pasal kereta. Dia macam pakcik kita jumpa time raya. Okay. Kira nak kill time. dah tak ada topik kan berbual. Berbual pasal benda tak berfaedah macam ni. Cakap pasal tak ada topik. Okay, soalan klise time raya. Okay. Mesti ada. Every year will be the same lah. Every year untuk aku anak. Kira pakcik-makcik dah tak boleh cakap apa. Takkan dia nak tanya bila nak kahwin lagi. Okay. Jadi dia tanya anak. So anak aku 2 girl. Okay. Sekarang this year aku receive lain punya. Last year aku receive, oh ni nanti next boleh lah try boy. Dia jadi planner. Betul, dia jadi planner lah. Dan dia jadi aku punya financial advisor lah. Jadi after that this year pula, pasal bini aku perut dalam ada baby kan. Betul. Girl. Tanya, boy ke girl? Girl. Tapi sebelum dia tanya, dia macam, ini boy ni tengok shape. Dia jadi bomo. Aku tak tahu astrologi, nak gelar astrologi Okay, ke, dia tengok bulan ke. Dia tengok shape begini semua. Mungkin dia belajar geometry lah. Macam salah bunyi. Salah bunyi. Geometry. Geometry. Yeah, that's the one. Geometry. Geometry. Janganlah repeat. Jadi Okay. aku rasa dia tengok dia punya angle apa semua. Ni boy macam tu. Dia salah girl. Tak apa, nanti tahun depan boleh try boy. Oh, dia cover line. Cover line. Yalah. Pakcik sibuk Betul. Zan, Apa ni? kau mesti ada soalan-soalan klise. Untuk aku every year sama. Zan tak kerja hari ni. Lepas dia raya tak kerja. Okay. Lepas tu masih kat company sama lagi. Masih kat sama. Just to break the ice lah. Yes. Lepas tu every year the same question will be, sekarang buat kita apa? Gitu je. Padahal every year sama gitu je. So just repeat dan repeat je. Jawab je lah, layankan je. Tapi kenapa dia nak kena soalan-soalan klise tu? Aku rasa sensitif tau. Kadang-kadang sensitif tau. It's just to ni lah, untuk diorang start up to macam warm up dengan kita. Lepas tu nanti diorang menyanyi pasal benda lain. Tak, especially kalau okay, ni a bit case sensitif lah. Yang kira dah berumah tangga tapi belum ada anak. Dah lama. Betul. Balik-balik soalan yang sama. Bila nak ada anak. Tapi kadang I know, aku used to get angry tau. Okay. Aku used to get angry. Standard lah, anak muda baru kahwin kan. Macam habis lagi kita tahu ada yang cuba. Okay. You know, tapi sekarang masalah dia, korang jumpa all these orang tu setahun sekali. Bukannya dia tahu dia jumpa kau hari-hari, dia tanya kau ni hari ada projek tak apa. Betul. Jadi setahun sekali dia pun tak tahu kau try ke tidak. Helikopter ke? Helikopter ke, mungkin kau sengaja pancut luar ke, bukan dia pakcik-pakcik tahu. Betul. Jadi mungkin itulah dia tanya. Concern lah. Tapi tak salah. Dia tanya dia tak apa. Yang buat orang marah is comeback dia nanti. Macam for example, cakap belum apa ni, tak try untuk anak lagi. Cakap taklah cik, kita nak buat family planning. After that
apa yang dia cakap, itu yang selalu akan buat Apa cari dia kemarahan cakap? orang. Macam for example, ada yang cakap, alah tak bagus kau tunggu lama-lama. Dia dah start. Okay, Aku nak tunggu lama-lama buat apa, nanti bawa kau dah depuk, nanti dah tak kuat. Dah masuk angin. Salah. Dia dah macam-macam. Dia punya comeback tu yang buat orang Betul, marah. orang marah. Betul. Pasal aku sendiri dengar. Jadi lain kali dah tanya, orang dah jawab dah. Habis. Tak apalah, makcik doakan ya. Habis. Betul. Simple je. Aku pun gitu juga. Masa? Habis kau matikan gitu je. Orang kalau tanya, cukup ke dah 3? Dah cukup. Tengah planning nak kahwin lagi. Tu yang baru buat podcast dengan Sajat. Betul. Tengoklah kisah punya episod. I love you Sajat. Aduh. So lagipun first raya aku tak nampak ramai family keluar. Terus terang aku cakap. Is it First raya. Oh ya, first raya? dia tak because, macam because dulu it was tau. on Monday apa? Correct. Monday kan? Monday. Monday. So aku tak nampak tau. Over biasanya kita boleh nampak macam family convoy. Yes, kat tepi road colour. Lepas tu macam family apa Bosia pula Boria. Baju Boria. Boria. Okay. Asal aku ketawa. Busia. Macam mana tu baju? Tapi tu nantilah. Tak ada. Nanti. Ada baju Busia banyak. Betul. Dia viral. Oh serius? Okay. Itu yang nanti kita tu nak nanti touch lah. up. Tu nanti kita touch. Tu nantilah. Jangan ke mana-mana. Kita akan selepas iklan ini. So pada aku macam kemeriahan hari raya tu dah semakin berkurangan. Is it because of perubahan atau perbezaan zaman ataupun diorang kita dah tak praktis apa yang mak bapak kita buat dulu? Tapi actually betul juga kau cakap. Since aku first year dengan kereta kan, aku expecting macam semua tempat kau pergi dah susah cari parking. Okay. Tapi senang. Kan? Dulu macam kau susah tau. Macam merana dulu. Sampai kena park kat tepi, saman pun saman lah. Betul gitu lah. tak kira lah. Jadi habis lepas tu macam kat bus stop kau akan nampak. Lepas tu ada yang naik lori buka Kepala punya. trailer. Kepala trailer lain yang banci-banci dengan high heel nak panjat. Banyak. Betul. Tapi sekarang macam langsung. Tak nampak kan? So betul lah aku punya anggapan. Diorang elak daripada keluar. Kenapa? Pasal bulan puasa dah banyak buang duit kat pasar. Betul. Beli kunafa. Betul. Sana sini. Kita bawa balik episod tu lah. Iyalah. Kenapa $45? Okay. Lagi satu soalan aku nak tanya korang. Do you practice minta maaf during first day raya tak? Oh, I do. Since young, aku punya family akan kumpul, then kita minta maaf dulu. Baru kita pergi, dah ada houses lah. So usually the next yang akan minta maaf is dekat rumah saudara, rumah where all yang kumpul lah. Berkumpul. So either the elders atau dulu time arwah atuk nenek ada. So that's where they go lah. Okay. So nanti pakcik-pakcik pula line up, dia anak-anak saudara akan minta maaf. Okay. So itu yang aku rasa it has been a tradition, and to the point where aku ajar anak aku untuk buat juga. Okay. So dia must lah. Aku tak, dia kalau tak buat kan, dia macam tak kena. Something amiss lah. Yes. Got to start the day macam dengan minta maaf dulu lah, baru sebelum kita keluar kan. Ya, aku punya family masih practice lah. Masih juga. Masih. Aku tak. Oh, kau tak buat? Serius lah. Tak. Habis? Serius lah? Yeah. Because aku don't make it a practice whereby Time hari raya je nak minta kenapa maaf. time hari raya minta maaf? You know? So ini masing-masing lah. Tapi family kau on normal days minta maaf macam gitu? Macam balik kerja. Yes. Sebelum tidur. Minta maaf dulu. Kat tepi katil. Ayah, Akid minta maaf. Catat malam. Itu salah ayah. Itu confession. Father. Itu lain. Kau buat Wayan. Macam sial lah. Tak, aku tak ni. Oh, kau tak fikir So tu pasal aku macam, tapi it's okay lah. Pada aku ni masing-masing lah. like kau growing up, did your family practice that? Yes. Oh, you did. Okay, pasal aku don't want to spoil the day, you know. Nanti ada, you know, macam anak aku, anak perempuan, anak perempuan. Then after that wife aku dah make up, lepas tu nak nangis. Lepas tu you know macam you gonna sometimes benda-benda yang kita nak cakap tu during the session, tak maksud private session lah kan. Oh.
kadang-kadang benda yang kita tak nak cakap tu, it might hurt them. So aku rather than, pasal benda tu dah over pun. Okay. So why must kita minta maaf lagi? Itu pada aku lah. Pada aku lah. Faham. So pada aku practice, if you do a mistake, then you there aku minta maaf, then we learn from there, we move on. Okay. So we don't bring back, pasal hari tu tak ada benda yang nak dimaafkan. Pada aku betul. It's time to enjoy lah. Enjoy. Habis kau bila pergi rumah saudara, macam berkumpul ramai-ramai, let's say adik-adik kau ke apa, diorang ada praktis? Aku kalau masuk aku, fucked up man. Western man. Tapi kalau kau visit rumah mak kau ke siapa-siapa, makcik-makcik, aku minta maaf. Oh ada Kau join in lah. Yes, aku join in. Okay, macam contradicting lah. Antara family aku sendiri aku tak buat. Tapi kalau kita menziarah, because maybe like I say, aku macam macam aku, daripada aku kecil dia besarkan aku. So at times maybe aku tak call dia or whatsoever, tanya khabar, aku minta maaf lah. So aku rasa pada aku that's the way lah. That is how aku punya take lah. Okay. Tapi ni yang para pendengar tak ada salahnya, tak ada betul tak ada salah. Masing-masing family masing-masing. So tapi yang aku nak tahu, since kau macam don't do it with your family pasal sebab tu, kenapa bila kau pergi dengan family besar kau buat? Kenapa kau tak macam pasal rumah dia is dia punya own household. Aku tak minta maaf. Only like the closest. Tapi macam jumpa pakcik-pakcik yang tak berapa close, aku tak minta maaf. Aku never mention Selamat Raya Mahir Batin or whatever. No. What aku do is fuck fuck you. What trying to do man? Fucking shit. What? Sorry. Tak, aku make it a point whereby bila diorang bersalaman, diorang akan practice this macam veteran pakcik-pakcik, macam-macam diorang akan cakap Selamat Raya Mahir Batin. But aku don't practice that. Aku will in reply aku akan doakan diorang. Okay. Aku akan cakap Epul mendoakan kesejahteraan, keberkatan umur, kesihatan, mudah-mudahan mendapat keluarga yang sakinah. Aku doakan macam tu instead of aku ucapkan Selamat Raya Mahir Batin. Faham. Okay. Approach dia lain. Because maaf zahir batin apa benda? Batin. No, I cannot batin them, no. Yeah. Kadang it's red flag, no. Diam sial. Dia nak berbual linggo Gen Z. Geram. Itu aku lah. Okay. Yeah. Tapi since kau tak buat, aku tak boleh tanya kau. Aku boleh tanya Zan. Ni aku keluar dulu Kira aku tak berbual lagi lah. Apa pendapat kau? Okay, macam for example lah, kita satu family semua, kita practice that. Okay. Jadi bila kita jumpa family besar, kita practice that. Tapi sekarang let's say anak, kira kau nak minum air depan mic kira habis let's say macam anak saudara kau dah kahwin, baru kahwin lah, for example. Okay. Mungkin dah 2 tahun kahwin lah. Dah 2 tahun beraya bersama lah. Tapi dia tak join. Bini dia tak join, for example. Tak join for jalan raya tu. Tak join for the minta maaf session. Apa kau punya pendapat? Aku tak ambil pusing lah actually. Aku just buat bodoh. Tak ambil pusing. Enggak. What the hell with my headphone man? Aku takkan tegur kan. Aku tak ambil pusing lah. Aku just buat bodoh je lah. Aku ambil minta maaf dengan makcik-makcik aku pun bukannya betul-betul macam berlutut. Tak, macam dia dah minta maaf dengan adik-beradik dia, macam makcik aku, mak aku semua. Nanti aku kat belakang ni, nanti makcik aku dah bangun, nanti aku je salah, cik, minta maaf ini dah gitu je. Aku keep it simple lah. Kalau aku really betul-betul nak minta maaf, aku takut macam kata kita punya emotion will take over. Nanti start nangis. Dah leceh lah. Aku cuma nangis bila aku minta maaf dengan mak aku je. Macam-macam aku just macam respect, minta maaf, dah salam, dah gitu je. Selamat Raya. Aku pun sama. With our parents, kita mesti nak kena minta maaf lah. Betul lah. Kalau macam dah keluar daripada situ, aku rasa aku tak minta maaf pun.
Keluar as in apa? Keluar daripada rumah mak bapak. Family lah. I mean, kalau macam pakcik-makcik, I mean, aku buat salah apa dengan korang? Faham tak? Pada aku lah. You not happy, come see me lah. Kuat lah. Kuat. Panjang dia punya dengung dia. Ya. Tapi ada juga, you know, okay, kau masih ada parents kan? Ada. Kau masih Mak. dengan mak je. Okay, aku both parents masih ada. Okay. Is it important, you know, to visit our parents? Pada aku lah. Visit parents as in for raya, you mean? For raya. Of course lah. Aku walaupun walaupun aku tahu nanti kita akan keluar dengan beraya dengan dorang. Okay, so basically aku punya first day selalu special sikit. Okay. So usually dulu aku pergi rumah mak aku, jumpa mak bapak aku, minta maaf for everything, makan sikit, lepas tu gerak pergi rumah mak mertua aku. Okay. Bapak mertua aku dulu. Bapak mertua aku pasal dia tinggal dengan makcik bini aku lah. Oh, dia tinggal separate. Yeah, separated. Okay. So itu yang buat susah sikit. Timing nak kena sui-sui punya. Lepas tu nak kena pergi rumah nenek bini aku. Okay. Pasal saudara mara pakcik-makcik dia sebelah mak dia semua kumpul sana. So kita pergi sana pula. Okay. And then lepas tu pergi patah balik dekat family bapak aku ni side. Pasal bapak aku ni side adik-beradik dia pula dia buat macam gathering lah. So kita akan macam gitu lah. First day That is a one whole day event. one whole day. Boleh. From morning. From morning Yeah, baby. Pukul berapa habis tu? Depends lah. So dia depends juga. After that bapak aku punya side gathering tu, depends. Kadang diorang nak pergi rumah ubuk-ubuk yang dekat-dekat. Jadi kita yang anak muda ikut lah. Kita Okay, ikut. so which means to say parents kau, in-laws kau settle first day? Yes, kena first day settle. Itu penting. Very Yeah. Kau Zan? Tapi should be okay lah. Pasal semua yang elders apa, semua yang elderly lah. Bapak mentua, mak mentua, Correct. mak kau sendiri. Yes. So itu yang nak kena lah. Die need to. Mandatory Yes. If never go, Never go, no raya. but one fine day, Yeah, that one don't say lah. yeah. The day will come lah. That day will come, Yeah. and everything will change. Betul. Yeah. Zan kau? Macam aku punya family, every year ada kelakar sikit lah. Macam mak aku paling eldest. Okay. Yang macam-macam aku yang lain, pakcik aku semua dah meninggal. So mak aku tinggal yang the eldest kan. Okay. Jadi every year aku akan tunggu diorang datang rumah aku. Saudara mara aku datang rumah aku. So berkumpul kat rumah aku. So after that dah berkumpul semua lagi gini, halfway through aku akan tinggalkan diorang. Okay. Aku leave them with my mum semua kat rumah. Aku dengan bini aku akan keluar pergi side bini aku punya makcik-makcik semua. Okay. Dan diorang selalu keluar petang-petang. So by the time dah petang, nanti aku dapat cover 2-3 rumah. Then from there aku need to go home lah. Pasal anak aku time tidur lah, besoknya sekolah kan. Macam this year already. So every year is the same lah. Macam gitu je. Ya, tapi aku rasa this year punya kira really merepek. Pasal it falls on a Monday. Besoknya Esoknya dah start sekolah. Dia tak ada macam hari first day raya besok masih ada holiday. Tu yang aku rasa macam fucked up lah. Aku rasa pasal it's been 3 years straight kita dapat the long weekend. Bila kena macam gini macam shock. Macam tak ada makna saya jalan raya. Betul. Kan. So pada aku it is very very important lah. I mean those yang macam you know masih ada mak bapak, go and visit them lah. Yes. Pasal it's very 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 important. Kan? Yang lari rumah tu first day balik lah. Tapi ada juga case tau, in-law je tapi mak bapak tak pergi. Merajuk ke Masing-masing lah. Okay. Masih ada some issues lah kan. But macam mana pun pada aku, you know, this is the only time yang you know we amend things back. Correct. tapi still aku don't get the effing idea Kenapa time hari raya, kau tahu hari raya you need to go and see your parents. Tapi ada orang yang macam keras hati, macam betul-betul dia buat bodoh tau. Nak jumpa mak sendiri ke bapak sendiri ke mak bapak sendiri, dia tak datang pun. No show. And aku don't get the idea. Apa yang kau dalam kepala otak kau tu, kira macam mana tu first day raya ni, kau tak nak jumpa mak bapak kau tak nak minta maaf mak bapak kau, macam buat bodoh je. So aku don't know lah. Aku tak faham. Aku used to think that way also. Pasal pada aku macam kita anak, and we have been taught macam apa-apa pun mak bapak tetap mak bapak, kena maafkan walaupun betapa rabaknya. Betul. But
I mean as kita grow up, as kita kenal more people, and as kita macam cover content and everything, ada je mak bapak yang kadang memang kau dengar pun kau memang panas. Okay. To the point where kadang macam kau boleh terfikir tau, macam sialah ni kalau mak bapak aku macam gini, apa yang aku akan bikin? Correct or not? There are cases like that. For example, sekarang itu provided kalau mak bapak yang perangai atau apa. Tapi ni let's say mak kau tak ada apa-apa dengan kau pun. Okay. Mak kau tak ada apa-apa, no issue dengan kau. Time kau susah mak kau ambil tahu, mak kau ambil berat. Tapi bila Pak Raya kau just don't want to come. Okay, maknanya dia problem. That's the problem. That's the dia problem. Either dia ataupun partner dia problem. Okay, sekarang ni cakap pasal partner problem. Okay. If let's say lah mak bapak kau, engkau janganlah tengah feel tadi. Okay. Okay. Let's say korang ni let's say kita baru kahwin lah. Tak nak. Bukan kita. Semua baru kahwin. Okay. Kita dengan bini je, anak belum ada lagi. Okay, go. Okay. So sekarang kau nak pergi rumah mak kau. Okay. Tapi bini Baru kahwin Baru kahwin. Okay. Ayang, I tak nak lah pergi rumah mak. Mak you nak you pergi sendiri lah. Okay. Question, will you go alone or will you not go at all? Wah. Tak, depends. Kalau isteri dia kasih dia pergi tapi isteri dia yang tak nak pergi, untuk aku is fine. Okay, aku pergi seorang lah. Okay. Tapi macam kalau kita tanya, Kalau you pergi kita cerai, kalau gitu macamnya, bye-bye. Aku akan bye-bye. Cuma that's my mother father, man. You You don't motherfucker. You itu motherfucker. kira dah red flags ya. Yeah, but there I mean, are you should know dia punya perangai ni before kau kahwin. Sepatutnya. No, tak juga. tapi kadang also this kind of things happen pasal mungkin dia dengan anak dia sayang. Okay. Tapi dengan menantu dia lain. Jadi tu sebab menantu tak nak pergi. Tapi most of the time kita dengar suami dia kata, dah lah yang tu kan mak ai. Mak ai mak you. Mak ai kan mak you. Itu- You senang lah cakap, you tak tahu apa mak you buat kat ai. Okay. You kalau pergi macam mana? Itu cakap. I know what, man. Okay lah. Itu kalau from the menantu punya point of view, kalau betul mak dia tu macam one sided, sayang anak sini tapi menantu macam sial, okay lah, fair enough lah. You have a reason not to, to avoid lah kan. Tapi kalau let's say macam for aku punya kenalan ni semua yang aku dengar story ni, mak dia okay, tak ada apa-apa, dengan menantu pun baik, dengan anak sendiri pun baik. Tapi yang somehow macam gini lah, macam the menantu is like stopping the husband from pergi jumpa mak ni semua. And whenever kalau nak pergi visit mak, dia let the husband go alone. Okay. I won't come. And bila the husband pula nak coverkan bini punya ni, tanya, asal tanya 10 kali tanya, 10 kali datang, 10 kali tanya, mana ni orang rumah, the husband will come up with 1001 reason. Sakit lah, dia kena kerja lah hari ni, dia tak boleh lah dia gini, dia gini. Ada je reason. Tapi dia tunjuk muka yang cuma anak dia je tunjuk muka. Okay dia. lah, at least dia tunjuk muka. Okay, itu for normal days. Okay. Cuma time hari raya yang baru ni kan, Terus tak datang. Terus senyap sepi. Itu problem. Terus senyap sepi, tak ada macam kau tahu nak call mak kau ke, minta maaf ke, macam datang just to show muka. Tak ada. Itu part yang aku just don't understand, and aku macam aku tak faham lah. Ni mak kau masih ada tau ni, masih hidup tau ni. And kita biasa lah komuniti Melayu kita normal lah. Kalau kita pernah dengar time hidup buat bodoh. Betul. Nanti bila dah tak ada, dah meninggal, barulah nak nangis lah, menyesal lah. Tak, bukan pasal collect share, baru nak nangis, nak menyesal, minta maaf lah apa. Untuk aku tak nak tengok sana ni, benda-benda semua ni. Untuk aku nonsense. Betul. Macam experience ni. Tak ada lah. Ni aku just talking based on dengar hearsay lah, orang-orang punya story. I mean it does happen. Like kita dengar, but and macam aku cakap lah, I mean it's macam pada kita, macam kau cakap tadi, kau tak faham, macam it's stupid pada kau. Pasal we brought up different lah, aku rasa. Kau faham tak? Like because cara kita brought up dengan cara diorang brought up, being brought up is different. And aku rasa cara mak bapak layan diorang punya mak bapak also plays a part. Also plays a very big part. Pasal macam aku cakap lah, macam kau dah biasa tengok mak bapak kau buat gini dengan atuk nenek kau. Okay. So when as you grow up, atuk nenek kau dah tak ada, you know that it's how you should treat your parents. Okay, betul. Tapi kalau mak bapak kau treat atuk nenek kau like shit,
then definitely kau macam Should I macam mana aku nak kena treat kau ni? Because you truth pula. You truth. jadi nanti yang mungkin kawan kau yang kenalan kau yang buat macam gitu, dia akan kenal langit dan bumi tu bila pak anak dia buat kat dia nanti. The world is turning. Yes. The tide up and down. Yes. Yeah. Aku just don't understand lah. Tak tahu lah. So masing-masing lah. Masing-masing betul, masing-masing. Wah, very hot no. Tapi kalau sekiranya lah letaklah one day adik-adik aku yang macam gitu. Gua panas. Aku sebagai abang aku akan panas. Okay, yes, good question. Kau sebagai abang letak adik kau buat macam ni. Macam aku mana? Call je. Gua call, kau babi, kau tak tahu nak jenguk mak apa sial. Tak, okay. Ni senario dia. Let's say lah macam mak kau ni cool loh. Sebagai orang tua lah, dia sedih tapi dia tak tunjukkan. Yes. And dia akan bilang kau, dah lah, jangan mesej si adik kau lah, buat bodoh lah, nanti korang gaduh ni semua. Okay, kau sebagai abang, mak kau dah cakap gini, kau tahu tau, kalau aku pergi tegur ni, aku akan gaduh. And somehow mak kau akan dapat tahu, mak kau akan risau adik-beradik gaduh. So kau stuck in between. So macam mana ni? Kau nak dengar kata mak kau macam dah lah buat bodoh lah, asalkan dia bahagia, ke kau nak pergi betul-betul as abang ni, kau nak pergi tegur? Pergi. Aku akan pergi. Aku I mean like if aku sebagai abang, then it's aku punya responsibility in a way lah. In a way. So kalau let's say macam mungkin setahun 2 tahun dah try kan, tak jalan juga, asyik gaduh je kan, ia punya by the third raya aku bawa mak pergi rumah dia kan. Pagi-pagi lepas main raya tu timbul kat sana. Betul. Aku tahu kau susah nak datang tengok mak, aku bawa mak tengok kau. Ajar dia tu macam Betul apa? Pasal aku rasa okay, aku just try to interject sikit dah. I mean mak pun ada hak. No? Betul. Kan? Betul. So dia itu anak dia. You know, kita tak tahu what's going on dalam that rumah. Okay, mungkin mak dia pun ataupun bapak dia pun tak tahu apa kesalahan aku sebagai mak bapak terhadap kau. So since kau tak nak datang pada aku datang pada kau. Pasal at the end of the day, hak engkau adalah hak aku. Betul. Betul tak? Betul lah pak pula. Dah feel bro. Dah feel. Pak. Betul pak. Betul. Aku pemustabek. Kan. Betul lah. Aku agree with Izan. Pasal bila tengah hidup tu, people don't appreciate. You know, whatever the matters, I mean, domestic issues antara kau suami isteri ataupun whatever lah, siblings or whatever, gather, put it aside on that particular day, because you know, who knows that second day raya tiba-tiba mak atau bapak kau meninggal. It will be regret for your life. So. Betul lah. So put the ego aside, whatever problems aside, go and visit your parents, kan? Buang segala tu batu atas kepala, buang. Pada aku lah. Ni pada aku lah. Every family has their own domestic problem lah. Kau have 364 days to ignore your parents. Mana pergi lagi 1 days? Yalah, that one day during raya tu datang je lah. Betul. Betul tak? Ya. Like macam put everything aside, like suka tak suka. Kadang-kadang diorang ni ikut perasaan diorang ikut diorang punya perasaan geram ke apa, whatever lah, ke dengar kata bini ke, takut bini ke apa, aku tak tahu. Tapi what they feel to see the scenario. Aku kasih korang scenario. Okay, letaklah dia tak datang satu anak dia tak datang ni. Okay, dia pendam, dia diam, dia untuk dia okay, tak apalah, saya kena bagi. Okay, saudara mara berkumpul, makcik-makcik berkumpul, semua tanya. Nanti anak-anak diorang semua ada ni, anak-anak makcik-makcik kau semua ada ni berkumpul. Satu makcik start tanya, ni mana anaknya? Kau tahu tak perasaan orang tua macam mana nak menjawab ni dalam hati? Dia tahu ni anak dia ni perangai ni, tak nak datang ni, tapi dia nak tutupkan aib anak dia. Oh tak, dia ni kerja. Sibuk, dia kerja. Dia takkan every year macam gitu macam orang nak tanya. Ini baru satu orang tanya, jadi next family datang, ni mana anaknya, dah lama tak nampak. Macam mana mak kau nak jawab ni? Betul. People can see from the photo lah actually. Correct. Social media, people can see actually. So, sekarang question, okay, go. Dia tak datang tengok mak bapak dia, dia pergi tengok mak bapak mertua dia tak? Kau rasa? Okay, aku macam takkan kau jawab. Mana aku tahu. Aku jawab. Dia share story daripada apa yang dia dengar. Daripada apa yang aku dengar. Macam mana aku nak jawab ni? Ni masalah lelaki, kau tahu. Ini masalah lelaki. Dia selalu macam gini, macam nanti macam pada yang tahu dia ni dengan dia tu dah cerai.
Cakap asal manalah I tahu. Jangan cerita. Kalau tak nak go to the bottom of it, sampai ke penghujungnya, jangan cerita. Nanti sekarang kau dah buat aku invested, lepas tu entah mana aku tahu. Problem. Tak, tapi aku tak tahulah. Saya mesti aku tak tahu. Jangan pressure dia. Bukan cerita dia pun. Itu pasal. Dia berpeluh. Dia boleh tengok aku. Alih-alih tadi gitu, macam nak terjawab. Tapi kita alih. Tak tahu. Betul lah. Senang cakap gitu je lah. Alah, maksud aku kalau dia pergi, then kau memang pada aku kau sebagai anak kau macam sial lah. Betul lah. I mean if you can go that side, apalah sangat. Even lepaskan letaklah 10 minit lah. Letak timer lah 10 minit kau datang pun. Datang salam, jenguk, mesti mak kau suka makan ke apa, dan cawa habis cerita apa. Tak, itu kalau kau anak yang masa belum ada anak ni tau. Kau setakat lelaki bini je tak jumpa. Still not so bad lah. Correct. Mak kau just fikir tak dapat jumpa anak aku. Tapi kalau kau ada anak tu cucu dia tau. Dia pun nak tengok juga cucu dia hari raya Itulah hak dia sebagai seorang Yes. mak. Nenek. Nenek.